Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada abang akak-akak. So Alhamdulillah bersyukur dapat berjumpa dengan saya lagi pada hari ini. So abang akak-akak, saya nak review sebiji MERS lagi. Ini MERS baru masuk MERS siap Puspakom, siap tukar nama. So ni model C200. C200 auto 4 speed ni tahun 96. Dia last model kereta ni tahun 2000 tak silap saya. So kereta ni saya terus terang saya cakap, kereta ni cat okey lagi, tapi kalau nak cantik abang kena buat balik lah. Sebab dia ada clear sikit-sikit yang tercabut. Tapi bagi saya dengan mata kasar memang kereta ni cantik lagi. Nak cantik abang kena keluar duit untuk cat. Satu lagi aksesori dia yang tak hidup, meter dia je bang. Dua benda untuk kereta ni bang. Sebelum saya cerita lebih panjang, abang kena maklum lah, kereta ni kena cantik, kena buat cat, cari meter. Dua masalah ni saja untuk kereta ni. Benda lain tak ada masalah. Cat dengan meter saja abang kena cari. Benda lain saya dah buat dah. So ni lah rupa dia, memang cat lah. Cat abang kena buat balik, tengok bonet dia. Cat balik lah. Kalau saya cat dia jadi mahal. So saya buat yang mana saya boleh buat saja. Sport rim memang baru lah, memang cantik lah. Sport rim memang TikTok. Ni body dia. Pada paras luar dia memang cun-cun lah. Orang kata cun-cun Cina. Jangan ada yang tag sampai cikgu Mercedes pun cari saya hari tu. Terima kasih kepada cikgu Mercedes yang support saya. Ribuan terima kasih saya ucapkan. So siapa berminat boleh PM saya. Ni model tahun 96. Cermin pun saya dah buat balik. Boleh tengok cermin. Dah macam baru dah cermin dia. Cermin kita dicuci balik. Cermin masih lagi dalam keadaan original cermin masih lagi dalam keadaan original. So tayar bunga masih lagi ada 90%. Tayar 90%. 90% dia 80% pun ada. Tak ada nafi lah. So ni dia tempat minyak. Mercedes jangan takut. Banyak orang tak jumpa tempat buka Mercedes punya minyak. Minyak Mercedes memang tak ada buka kat dalam. Semua buka kat sini. Tekan je. Kalau abang lock dia, memang dia akan buka sendiri. Dia ada lock sini automatik. So itu saja pada bahagian luar dia. Tak ada apa pun saya nak review pada bahagian luar dia. So saya harap abang kakak puas hati dapat tengok bahagian luar dia. Kereta memang orang kata cantik lagi. Kereta enjin sedap. Kereta enjin saya baru servis. Saya minyak hitam, minyak gearbox, belting semua saya dah servis. Abang kakak cuma tinggal nak check balik kereta ni. Dia tak ada masalah running jalan jauh. So ini pada bahagian luar dia bang. Main sini pada bahagian dalam dia pula. Ni dalam dia. Dalam dia memang cantik lagi. Kita buka pintu dulu bagi cerah sikit. Biar abang kakak tengok. Dalam dia kereta ni masih lagi tahun baru, bukan tahun lama. Tahun baru ni boleh dikata